GST atau lebih dikenali sebagai Goods and Services Tax telah pun dilaksanakan pada 1 April 2015. Selepas 3 tahun pelaksanaannya, GST masih lagi diperdebatkan oleh ramai lagi rakyat jelata. Malah pembangkang turut memanipulasi isu GST ini bagi kepentingan politik mereka. Terdapat beberapa persoalan tentang GST yang masih gagal difahami oleh rakyat. Persoalan seperti benarkah GST tanda negara bankrupt atau benarkah GST menaikkan harga barang? Soalan-soalan ini kita bersama dengan Tun Faizal Ismail, panel pemikir jasa bagi merungkai persoalan berkenaan dengan GST ini. Apa khabar Tun? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Sihat. Terus saya nak tanya Tun lah, mungkin bagi sedikit penerangan atau perkongsian ringkas berkenaan dengan sistem percukaian kita sebelum ini, sebelum GST ini. Silakan Tun. Sebenarnya sebelum ada GST, dah ada cukai jualan dah pun. Okey. Tahun 72 kita ada cukai jualan dan tahun 75 kita ada cukai perkhidmatan. Okey. Cukai jualan kita ada beberapa kadar. Kadar yang standard untuk kebanyakan barangan adalah 10%. Kemudian ada kadar 5%, 20% dan ada kadar spesifik. Kadar spesifik ni untuk petrol misalnya. Untuk diesel dia 58 sen per setiap liter. Okey. Dan ada lagi satu kalau yang tak ada langsung cukai jualan, kita panggil dikecualikan cukai jualan. Okey. Dan yang kedua adalah cukai perkhidmatan, yang ini 6%. Jadi kalau menggunakan sistem yang dulu cukai jualan campur cukai perkhidmatan, kita panggil SST lah. Kan? Dan dalam sistem cukai jualan dan perkhidmatan ni dia ada pertindihan juga. Okey. Misalnya katalah kita makan di kedai makan di kedai makan misalnya di restoran-restoran yang besar. Yang kita makan tu dah ada GST. Kemudian ada pula satu lagi perkhidmatan cukai perkhidmatan tambah lagi 6%. So dia tak ada penyelarasan. Jadi itu kaedah yang dulu. Bila kaedah yang sekarang kita hanya ada GST, kadarnya ada satu saja, 6%. 6% Semua diselaraskan. Diselaraskan. Maksudnya kalau kata ada cukai perkhidmatan dan cukai barangan, akhirnya sebab ada sistem boleh claim cukai input, kita hanya bayar sekali itu, iaitu 6%. Itu perbezaan antara dua lah. Dan sebelum ni dan sekarang. Dan sekarang. Okey, kita nak cakap pasal kebaikan SST dan GST. Mungkin tu boleh cakap dalam bahasa yang mudah untuk rakyat kita faham. Okey. Kalau macam cukai jualan dulu, kita bayar di awal. Okey. Maksudnya kalau peniaga dia tidak dia bayar kepada pengilang, dia bayar kepada pengimport, dia bayar di pelabuhan, dia bayar di kilang. Okey. Yang tukang kutip adalah pengilang, tukang kutip adalah pengimport. Yes. Bila dia bayar, peniaga pemborong akan bayar kepada mereka, mereka akan kutip untuk kerajaan. Tapi selepas itu, bila berlaku pengambilan untung, tentu saja cukai itu akan naik ikut margin pengambilan untung. Bila sampai ke pengguna, sebenarnya cukai yang tadi 10% mungkin dah jadi dekat 20%. Tapi hasil ini yang pengguna bayar, dia pergi kepada peniaga. Sebab tak ada kaedah untuk nilai ukur cukai itu ataupun kira cukai itu di tangan pemborong ataupun retailer ataupun peruncit. Dan sistem yang lepas, masalah dia pertama, sistem cukai jualan ini satu, bila sampai kepada pengguna, sebenarnya pengguna tak bayar 10% kalau kadar asal 10%. Dia mungkin bayar lebih kurang 19%. Bergantung pada berapa banyak margin pemborong dan juga peruncit ambil. Yang kedua je, dia lebih membebankan pengguna daripada segi ada kemungkinan cukai itu bertindih. Dah kena dekat kilang tu satu, harga je dah mahal. Kena pula dekat di peruncit. Misalnya tayar lah. Tayar diambil di kilang ataupun diambil di pelabuhan, ada dah 20%. Itu tak masuk margin lagi. Kemudian bila dipasang pula di pusat servis tayar, tambah lagi 6%. Jadi dah kena 26%. Sebab itu dia membebankan kepada pengguna. Dan yang ketiga, sebab sistem itu adalah bayar di tingkat awal. Bayar kepada pengilang dan pengimport. Dekat situ boleh berlaku penipuan cukai jualan.
Kan? Pengilang boleh jual rendah sebab dia nak kurangkan cukai jualan yang dikutip untuk kerajaan. Kan? Jadi dia boleh jual kepada syarikat dia sendiri dan selepas tu syarikat dia boleh ambil untung sampai ke pengguna. Dan yang ketiga, yang keempat adalah oleh sebab tak ada mekanisme untuk menentukan kos dan menentukan keuntungan ataupun perolehan yang didapati oleh peniaga. Peniaga boleh senang-senang lari daripada cukai pendapatan. Jadi dia boleh lari. Jadi salah satu kenapa GST diperkenalkan. Salah satu sebab GST ni telus. Kan? Jadi bila dia kutip cukai input, maksudnya kerajaan dah tahu kos dia. Bila dia kutip daripada pengguna, kerajaan dah tahu dah perolehan dia berapa. Perolehan tolak kos, lebih kurang kerajaan dah boleh estimate dah sebenarnya pendapatan dia. Sebab itu antara sebab yang peniaga mungkin tak setuju dengan GST adalah sebab dia dah tak boleh lari dah. Dekat mana dia nak lari kan? Sebab cukai ni telus. Sebab itu dulu, kalau tengok zaman cukai jualan dan juga perkhidmatan, jumlah collection, jumlah kutipan cuma lebih kurang dalam 13 bilion macam tu. Kan? 5 bilion cukai perkhidmatan, 7 bilion cukai jualan. Sebab apa jadi begitu? Sebab berlakunya ketirisan. Awal-awal lah yang undeclare, dia tak declare tu, ada yang tak declare ni. Declare rendah, kemudian perniagaan yang tak declare pun. Kemudian satu lagi, bukan saja cukai jualan tu yang menjadi kutipan dia menjadi rendah sebab ketirisan. Satu lagi adalah cukai pendapatan juga sebab dia boleh ditipu kan? Berbanding dengan GST lah. Berbanding dengan GST. Kalau GST ni kalau tengok salah satu mekanisme GST yang membolehkan manfaat pengurangkan kos tu pergi kepada peniaga dan juga pergi kepada pengguna. Maksudnya dia adil untuk peniaga, dia adil untuk pengguna dan dia adil juga pada kerajaan. Misalnya katalah macam kalau tengok dulu, kenapa GST peniaga boleh claim cukai input tadi? Sebab dulu kalau kita tengok, katalah macam cukai jualan cukai jualan kalau kita ambil beras lah misalnya, beras kalau dulu dia tak ada cukai jualan, maksudnya 0%. Sekarang GST dia pun juga 0%, maksudnya tak ada. Tapi yang 0% itu adalah beras. Yang membalut beras tu, plastik beras tu, dia ada cukai. Kalau dulu bawah cukai jualan dia 10%. Jadi kos kepada beras itu adalah beras campur harga plastik, campur cukai plastik. Jadi jika peniaga mengambil untung katalah 25%, 10% tadi dah meningkat dekat 14%. Bila dibeli oleh peniaga, sebenarnya peniaga bayar 14% cukai. Tapi dalam GST pula, berbezanya adalah kenapa kerajaan bagi boleh claim cukai input sebab supaya peniaga boleh kurangkan kos dia. Contohnya, beras tetap 0% GST. Plastiknya sekarang dah 6%. Dulu 10%, dah jimat 4%. Kan? Pengurangan tu. Dah kurang dah. Kan? Dan 6% ni boleh claim. Dulu tak boleh claim. Dulu tak boleh claim, dia terpaksa masukkan jadi harga beras tadi. Produk beras. Sekarang ni, produk harga beras di bawah zaman GST adalah harga beras campur harga plastik. Cukai tadi tak kira sebab cukai tadi boleh claim. Kalau mengambil keuntungan 25%, 25% tu adalah hanya harga produk. Cukai 6% tadi telah di-put aside. Jadi adakah harganya akan rendah? Sebenarnya sepatutnya lebih rendah. Ini yang saya nak masukkan sikit. Kan? Mungkin Tun Faisal boleh terus rangkumkan persoalan saya ni. Kenapa 6%? Dan pula kata bila kenakan GST harga sepatutnya menurun, tetapi hakikatnya ada yang naik. Ada juga yang naik secara mendadak tu. Silakan. Pertamanya kenapa 6%? Kerana kerajaan pada waktu itu mengambil kira kalau kita laksanakan GST, base kita, asas kita di mana? Asas kita ada cukai jualan dah 10%. Jadi 10%, 6% tu kira fair lah. Kalau 3% tu cuma mungkin rendah sangat. Kedua, kita tengok juga bila kita kenakan cukai 6% tu, kita tengok negara lain juga. Misalnya Singapura. Singapura sebelum tahun 92 dia tak ada cukai. Dia tak ada cukai jualan. Bila tak ada cukai jualan, dia start dengan 3% dia test. Tapi akhirnya, hari ini berapa cukai di Singapura? 7%. Maksudnya 7%. Lebih lagi tinggi daripada kita. Maksudnya, lebih tinggi. Sebab berdasarkan dia punya pengalaman, berdasarkan eksperimen dia, 3% tak cukup.
Dia tambah 4%. 4% tak cukup, dia tambah 5%. 5% tak cukup, akhirnya jadi 7%. Sekarang pun tak cukup, dia nak tadikan 10%. Maksudnya, kita dah tengok dah pengalaman Singapura. Instead of kita start 3%, lebih baik kita start daripada 6%, di mana 6% ni di tengah-tengah 10%, dan di bawah lagi, masih di bawah Singapura. Yang ketiga adalah sebab kalau kita tengok, banyak di Singapura barangan makanan asas tak macam Malaysia. Tak ada zero rated. Zero rated. Zero rated ni sebenarnya ceritanya macam mana? Zero rated macam beras tadi lah. Orang yang jual beras kepada pengguna, dia tak boleh kutip GST. Maksudnya 0% lah. Tak ada. Tapi yang dia claim cukai plastik tadi dapat daripada mana? Itu sebenarnya subsidi kerajaan. Maksudnya kerajaan tetap kena bayar cukai input tadi yang 6%. Itu subsidi kerajaan. Kalau kita ambil terlalu rendah, ini baru beras. Ikan, sayur, banyak lagi barang-barang yang zero rated, termasuk 10,000 ubat-ubatan. Yang ini kerajaan terpaksa bayar balik cukai inputnya. Jadi bila cukai input ini perlu dibayar, kerajaan kena ambil kira apa minimum jumlah yang perlu dikutip, dan 6% dianggap lebih selamat pada waktu itu. Dan true enough sebenarnya, sebab apabila kita mengalami kemerosotan harga minyak, pendapatan kerajaan hilang sebanyak 40 bilion. 40 bilion tu hilang. Jadi oleh kerana rate GST kita adalah pada 6%, kita dapat lebih kurang 40 bilion, kita boleh tampung balik kehilangan tadi. So balance balik, seimbang balik ekonomi kita. Katalah 3% kita kutip gitu. Kan tinggal 20 bilion. Maksudnya kita ada defisit lagi 20 bilion. Sebab itu walaupun dia ambil nilai yang estimate nilai yang selamat, sebenarnya bila berlaku kejatuhan minyak, nampaknya nilai yang selamat itu boleh menampung kehilangan pendapatan negara. Okey, betul. Kalau kita soalan kedua tadi tak nak tanya. Yang tadi apa pasal harga tu, yang ialah kita duk diomong-omongkan, kita dijanjikan, kita diberi penerangan. Kerajaan telah membuat sesi penerangan, saya rasa seluruh negara. GST bagus, harga barang akan turun. Tetapi bila kita pergi ke kedai, hari ni kenapa tiba-tiba naik pula? Sebab ceritanya tak penuh. Cerita tak penuh? Tak penuh. Sebab tentulah sebelum pelaksanaan GST, title yang catchy adalah GST boleh mengurangkan harga barang. Tapi sebenarnya cerita daripada Tok Ahmad Maslan tu, ceritanya ada 3. Pertama, GST sebenarnya ada barang-barang tertentu yang kekal harganya. Ada barang-barang tertentu yang naik harganya, dan ada barang-barang tertentu yang turun harganya. Jadi tentulah kalau orang tanya, boleh tak GST ni kurangkan harga barang? Boleh. Tapi cerita sepenuhnya ada barang yang tak kurang juga kan. Lebih-lebih lagi waktu kita laksanakan GST itu, nasib kita tak apa baik. Waktu itu sebenarnya ringgit tengah jatuh. Bila ringgit tengah jatuh, dolar tengah meningkat, masalah kita adalah barangan-barangan import menyebabkan harga barang-barang import menjadi mahal. Jadi sebab itu ada setengah barang, walaupun GST ni sebenarnya tak ada sangat beri impak, ataupun mungkin impaknya mengurangkan harga, tapi dia jadi mahal sebab dolar, tukarannya. Yang kedua, sebenarnya tak ada mana-mana negara di dunia ni yang laksanakan GST macam kita laksanakan. Sebab sebelum pelaksanaan GST, negara kita bagi kemudahan kepada 77,000 syarikat untuk claim cukai jualan. Cukai jualan tak boleh claim Tapi untuk pelaksanaan GST, disebabkan kita nak stabilkan harga dalam barangan, dalam pasaran, diberi kemudahan untuk claim cukai jualan yang dulu bawah sistem dulu tak pernah buat. Masalahnya daripada 77,000 tu hanya 3 saja syarikat yang claim. Jadi yang lain dia transfer saja. Dia mungkin tak naikkan harga, misalnya air mineral tu RM1 kan? RM1 patut dia boleh claim. Tapi sebab dia tak nak claim 6% tu, akhirnya dia RM1 campur 6%. Dia jadi naik juga lah sikit. Ini peniaga Dan yang ketiga, kalau kita tengok ada barang-barang tertentu yang dulu memang tak ada cukai sebab ada insentif-insentif untuk tertentu. Misalnya macam handphone. Dulu tak ada cukai. Sebab apa? Sebab kita nak menggalakkan rakyat kita menggunakan multimedia, menggunakan internet dan sebagainya. Tapi itu berapa lama dulu lah.
bila dia laksanakan GST, sebab GST ni sistem yang telus. Kalau kita nak kutip input tax, maksudnya nak mengurangkan harga penghasilan produk, kita kena collect tax. Jadi proses itu telus. Jadi sebab itu kalau macam GST ni technicalnya, kalau untuk handphone ni akhirnya kita kena collect di awal. Sebab kalau kita tak collect di awal, dia tak boleh claim cukai di awal, maka harga handphone tu tak boleh jadi lebih rendah, kan? Bila sampai, tapi syaratnya wajib. Bila kalau dia nak collect di situ, dia kena collect daripada pengguna. Jadi automatically-nya, kalau dulu tak pernah kena cukai sebab ada insentif, dia akan naik. Itu antara barang-barang yang naik. Itu yang 3 perkara tu sebenarnya. Betul, ada benda-benda. Tapi kita kena fikir macam ni. Kalau kita tengok dulu, beras tak ada cukai jualan. Sekarang kosong GST. Begitu juga sayur. Sayur dulu tak ada cukai jualan. Sekarang pun kosong GST. Sama juga dengan ikan. Kalau berlaku kenaikan harga pada beras, kenaikan harga pada sayur, kenaikan harga pada ikan, maksudnya apa? Bukan pasal GST, bukan pasal SST tu. Ada pihak ambil kesempatan. Maksudnya ada faktor lain. Faktor lain. Sebab tu kalau saya bercakap dalam ceramah lah, saya selalu cerita, saya ambil contoh TOIS. TOIS tahun 85 harganya 50 sen. Tahun 90 harganya mungkin dalam 80 sen. Tahun 2000 RM1.20 sen. Tahun 85, tahun 90, tahun 2000 mana ada GST? Kenapa harga TOIS? TOIS saja pun tetap meningkat. Sebab apa? Sebab ada faktor-faktor lain. It could be sewa. Dan ada kemungkinan juga upah. Ada kemungkinan juga sebab strategi marketing. Kalau kita minum TOIS dekat mamak, berapa harganya? Mungkin dalam RM1, 80 sen, RM2. Kalau kita minum TOIS dekat kopitiam, RM3.80 sen. Strategi yang berbeza. Sebab itu jangan kita kaitkan dengan GST atau SST, sebab faktor kenaikan harga ni lebih besar daripada itu. Cuma macam dulu diceritakan, kalau ditanya soalannya, boleh tak turunkan harga? Boleh. Tapi ada faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi penurunan harga. Betul. Kita nak masuk sikit dengan politik tu berkaitan dengan GST ni. Kan? Terutama sekali pembangkang. Kan? Rafizi tetap mengecam pelaksanaan GST pada permulaan sehinggalah ke hari ini. Kerana begitu menekan orang miskin. Minta Tun komen sikit. Kalau kita tengok dari pelaksanaan di Malaysia, dia tidak boleh kata menekan orang miskin dari segi keperluan makanan yang asas. Sebab beras, sayur, gula, tepung, termasuklah ikan tadi, semuanya tak kena GST. Maksudnya kalau kata orang yang makan ni tidak kena GST. Tapi adalah barang-barang yang proses. Misalnya proses macam sardin. Sardin dulu 5% cukainya. Cukai jualan. Tapi itu cukai jualan. Saya tak cerita cukai jualan di kilang 5%. Tapi bila masuk kepada pemborong, bila masuk kepada peruncit, 5% tadi dah tak jadi 5%. Dia sebenarnya dekat 10%. Sebenarnya cukai jualan dulu lebih menekan pada pengguna. Sebab itu GST walaupun 6%, sebab boleh claim, tetap 6% kepada pengguna. Jadi sebenarnya kurang menekan, bukan kurang menekan, maksudnya lebih adil. Lebih adil pada pengguna dan lebih adil pada peniaga, sebab peniaga bila dia boleh claim 6% tadi, maksudnya dia boleh mengurangkan kos penghasilan produk. Tu cakap lebih telus, lebih adil sebelum ini compare. Kalau kita compare kan, bezakan sebelum ini SST dan GST. Tapi kenapa masih rata-rata rakyat macam ada kena-mena bila nak membeli aja kan, GST lah ni, membeli je GST lah ni kan. So kenapa masih berlaku? Adakah proses penerangan itu masih perlu diperkuatkan, diperkukuhkan lagi daripada pihak kerajaan? Betul. Sebab sebelum pelaksanaan GST memang ada bajet, memang ada usaha, memang ada inisiatif untuk menerangkan GST kepada rakyat. Tapi selepas pelaksanaan GST, usaha untuk menerangkan kepada rakyat macam kurang. Jadi sebelum pelaksanaan GST, dia teori. Bila melaksanakan, sebenarnya ada benda-benda yang kita jadi tengok, realiti ni mula timbul. Jadi orang tak berapa faham. Orang bandingkan dengan penerangan, masalahnya tak ada penjelasan. Sebab itu bila kita cerita pasal harga sardin tadi, dia mahal mungkin bukan pasal GST atau SST.
Tapi mungkin sebab import. Mungkin sebab barangan-barangan mentahnya naik harga dan sebagainya. Pertukaran asing dan sebagainya. Tapi asas dia adalah kalaulah kata SST itu dikenakan pada zaman ini, pada ketika cukai pada ketika tukaran asing meningkat, kos produk meningkat, harga minyak meningkat, dia akan lebih mahal daripada harga kalau GST dikenakan. Dan sebab apa? Sebab katalah sardin tadi saya cerita 5% tadi, udahlah bila sampai kepada pengguna dia dah tak jadi 5%, dia jadi dekat 10%. 5% tadi tak boleh claim. Jadi penghasil pengilang tidak boleh mengurangkan kos produknya. Tapi 6%, walaupun 6% pada sardin, dia boleh claim 6% tu, maka dia boleh kurangkan kos sebanyak 6%. Jadi sepatutnya harganya lebih baik. Harga lebih baik. So ni takkan pihak pembangkang tak faham berkenaan dengan proses GST itu, konsep GST itu sendiri, kenapa 6%, kan? Tidak menindas terutama sekali golongan berdapatan rendah. Minta Tun bagi pencerahan sikit berkenaan dengan apa sebenarnya yang pihak pembangkang cuma menterjemahkan kepada rakyat. Dia mengambil kesempatan seolah-olah cukai ini cukai baru. Sebelum ni tak ada cukai, sekarang ada cukai. Sebab itu dia tak boleh ceritakan bahawa kalau kata macam apa ni, sebelum cukai jualan, sebenarnya dulu mereka pun dicukai juga. Soalannya dulu mereka dicukai, bayar 10% cukai jualan, bayar 20% cukai jualan, tak cukup dengan itu. Kalau tukar tayar, tambah lagi cukai perkhidmatan 6%. Dulu pun ada cukai untuk Astro 6%, telefon 6%, dulu ada perkhidmatan. Dulu mereka seolah-olah cuba kaburkan, tak nampak. Dulu macam tak pernah ada cukai. Macam tak ada cukai. Tapi sebenarnya ada. Bezanya, dulu bayar juga cukai jualan, dapat BRIM. Maksudnya sekarang bila dilaksanakan GST, pertama barangan yang dulu tak ada cukai jualan, sekarang pun GST-nya kosong. Kedua, harganya patut lebih murah sebab kerajaan bagi cukai, claim cukai input. Maksudnya produksi memang akan lebih murah. Cuma sama ada dipas kepada pengguna atau tidak, itu soal kedua. Soal berbeza. Dan yang ketiga, walaupun pelaksanaan itu GST itu berlaku 6% pada semua orang. Tapi dalam di negara kita, compensation itu diberi kembali kepada golongan-golongan yang patut dibela. Siapa golongan yang patut bela? Golongan-golongan yang pendapatannya 3,000 ke bawah. Kan? Jadi siapa golongan tu? Golongan-golongan ini yang dapat BRIM. Kan? Kemudian golongan-golongan yang pendapatan menengah pula. Macam mana pula mereka dibela? Mereka dapat penurunan cukai sebanyak 2%. Dulu mereka ni pun bayar cukai jualan, betul? Bayar juga cukai perkhidmatan. Ada pengurangan cukai? Tak ada kan? Tak ada. Sebab itu saya kata kadang-kadang bila pembangkang ni dia cuba mengaburkan fakta. Fakta yang pertama, dulu ada cukai. Kan? Dan tak ada manfaat pun sebenarnya yang dapat kepada rakyat. Sebab apa? Sebab walaupun harga sardin tu 5% cukainya, bila sampai ke pengguna, pengguna bayar cukai lebih kurang dalam 10%. Duit itu, lebihan itu pergi kepada peniaga, pemborong dan peruncit. Tapi hari ini mereka bayar 6%, duit itu pergi kepada kerajaan. Dan kerajaan boleh salurkan balik kepada rakyat. Dulu, itu sebab melalui BRIM. Sebab itu kerajaan juga boleh compensate balik semula, bagi balik semula kepada pengurangan cukai pendapatan. So sebenarnya tak ada isu ni merupakan permainan politik mereka. Betul. Kan? Kita nak cakap pasal kos sara hidup. Kan? Cakap pasal kos sara hidup pun diorang relate balik dengan GST tu. Kan? So bak kata apa-apa pun yang berkenaan dengan harga atau ringgit Malaysia, kan? GST jadi mangsanya. Kenapa tu? Saya dah bagi contoh TOIS tadi. 85 sampai ke 2000. Faktor yang utama pada saya sebenarnya kos menjalankan operasi perniagaan. Pertamanya kena tengok sewa premis tu berapa. Sebab itu orang yang jual berniaga di premis yang lebih murah, dia boleh bagi harga yang lebih murah. Betul tak? Betul. Sebab itu kalau kita nak berniaga di KLCC, sewa food court tu pun dah berapa puluh ribu. Kan? Tapi kalau kata kita sewa di gerai, kita boleh bagi harga yang lebih murah. Kan? Yang kedua saya sebut pula tadi tentang strategi perniagaan. Di Kopitiam, TOIS-nya RM3.80. Tapi orang tetap minum kat sana. Kan? Kedai mamak RM1.80 tak pergi. Tapi kalau kata RM3.80 pun di Kopitiam,
Kalau kita tengok pada menu ni, ada juga ais kosong 5%. Betul. Tapi orang tak beli kan. Jadi orang tetap beli RM3.8. Maksudnya, strategi perniagaan oleh satu-satu premis itu juga selain daripada sewa tadi, menyebabkan harga barangan itu meningkat. Macam Starbucks. Yes. Jadi kita boleh minum tak kopi boleh yang mahal. menjadikan GST sebagai mangsa. Tak boleh. Sebab ada faktor yang lebih besar. Yang ketiga, kalau kita tengok, satu tadi sewa premis. Yes. Kedua, strategi perniagaan apa semua. Yang ketiga adalah upah. Okey. Dan kalau upah tu tinggi, maka nak tak nak harga barangan itu perlu juga tinggi. Ditingkatkan. Selaras dengan upah. Sebab itu kalau kita pergi ke Hong Kong misalnya, waiter tu, gaji minimum dia berapa? Jadi gaji minimum tu ialah yang seronok yang dapat gaji minimum. Yes. Tukang bayar je tak apa seronok juga. Dan sebab apa? Sebab dia terpaksa masuk kan. Kalau peniaga tu dia terpaksa absorb dalam harga barangan dia ataupun harga perkhidmatan dia. Dan akhirnya benda tu terpaksa ditransfer, dipas kepada pengguna. Pengguna yang kena bayar. Okey Tun dah sentuh sikit pasal gaji minimum sekarang ni. Gaji minimum 1,500 cukup ke Tun dengan kekangan sana kekangan sini, dengan dimomokkan dengan GST lah sebagai puncanya. Macam mana Tun? 1,500 memanglah kalau ikutkan, kalau di bandar besar tak cukup. Tapi kalau di luar bandar insya-Allah boleh manage lagi lah. Cuma dia berbeza. Di luar bandar mungkin peluang untuk mencari pendapatan tambahan kurang sikit. Kalau di bandar mungkin ada lebih peluang. Sebab itu guru di luar bandar katalah gaji sebanyak itu dia cukup, dia boleh pakai kereta besar, dia boleh buat rumah besar. Di luar bandar. Tapi di dalam bandar mungkin tak cukup untuk dia pakai rumah besar, kereta besar. Tapi dia boleh buat tuition dengan pendapatan yang lebih baik. Sebab apa? Peluang tu banyak. Sebab itu kita tak boleh ukur cara itu. Cuma meningkatkan gaji, dia akan meningkatkan kos. Termasuklah kos sara hidup. Confirm. Sebab bila katalah orang tu, katalah dalam satu restoran ada 4 orang pekerja. Dulu bayar 1,000. Sekarang dah bayar 1,500 minimum. Itu ada peningkatan 2,000. Jadi kat mana nak dicampakkan kos ni? Tentulah dalam harga perkhidmatan, tentulah dalam harga perkhidmatan yang barangan yang kita jual. Jadi bagus meningkatkan gaji. Bagus. Tapi kita kena bersedia juga untuk menerima kenaikan kos. Sebab itu kerajaan kena berhati-hati. Dia tak boleh naik. Kalau ikutkan seronok, biar semua orang dapat gaji 4,000 betul. Umum minimum 4,000. Minimum 4,000. Tapi berapa banyak perniagaan yang akan bertahan. Akhirnya kalau perniagaan tutup, negara pun tak mampu. Dan kita sendiri sebagai rakyat, kita tak boleh mampu bayar harga kos harga barangan dan harga keperluan yang terlalu tinggi. Yalah, belum tentu harga teh ais tadi RM1.8 kat kedai mamak. Sekarang dah tak jadi RM1.8 dah sebab setiap orang dah gaji RM4,000. Ya kan, semua dah RM5 ke atas kan. Sebab itu gaji ni dia boleh naik dengan produktiviti. Maksudnya kalau katalah kita ambil model perniagaan dululah kita menghasilkan barangan untuk 1,000 orang, gaji pekerja kita boleh letakkan macam tu. Tapi apabila produk kita berkembang maju, boleh capai ke merata dunia dan sebagainya, tentulah pertama kita kena tambah orang, kedua kita kena tingkatkan gaji. Tapi boleh cope sebab produk kita terjual di mata dia. Kita tak produce 1,000 dah, kita produce mungkin 300,000. Jadi tentulah boleh naikkan gaji. Dia kena goes back to productivity lah. Okey, mungkin Tun boleh komen sikit dengan apa lagi alternatif lain yang boleh kerajaan membantu rakyat selain daripada BRIM sekarang. Kalau kita tengok selain daripada BRIM, kita ada pengurangan cukai pendapatan. Yang ketiganya, kalau kita tengok juga banyak pemberian yang kerajaan bagi kepada rakyat supaya rakyat ada lebih duit dalam tangan. Itu selain daripada selain daripada usaha-usaha kerajaan untuk mengurangkan harga barang. Contohnya sebab bukan semua barang yang dikawal oleh kerajaan tapi ada barangan misalnya seperti gula. Gula dia kawal harga oleh kerajaan. Kenaikan harga gula mentah 2-3 tahun yang lepas dalam 99 sen. Tapi kerajaan kawal, kerajaan cuma naikkan harga gula lebih kurang 11 sen.
Jadi sebab itu harga gula kita RM2.90. Berbanding dengan Thailand, pengeluar terbesar di dunia. Keempat terbesar di dunia. Harga dia dekat RM3.70. Tak termasuk GST. Tak termasuk cukai khas gula sebanyak 5 baht lagi. So akhirnya sebenarnya harga gula di Thailand dekat RM4.20 sekilogram, berbanding kita yang bukan pengeluar gula, import gula RM2.90. Itu beza dia. Jauh ketara sekali. Itu usaha kerajaan untuk mengawal harga barangan tertentu. Termasuklah harga ikan kembung baru ni. Bila orang komplain harga ikan kembung terlalu tinggi dan sebagainya, kerajaan kawal dengan adakan satu lagi produk Q-Fish, ikan kembung sejuk beku. Jadi dikawal harganya pada RM10. Boleh dibuat macam tu. Ini merupakan langkah-langkah kerajaan. Salah satu langkah. Usaha lain katalah macam tempoh perayaan. Ada benda-benda ni macam daging apa semua. Kita tak boleh kawal sepanjang tahun ya. Tapi bila musim perayaan, bila timbul demand yang banyak, jadi kita lambatkan dalam pasaran, keluarkan AP, orang boleh import daripada luar negara, akhirnya harga tu stabil. Tapi tak boleh buat sepanjang tahun. Bankrupt peternak dalam negara. Jadi adalah kaedah-kaedah yang kerajaan guna untuk bantu, termasuk buat kedai rakyat satu Malaysia. Ini salah satu langkah untuk mengurangkan harga barang. So pengguna ada pilihan lah sebenarnya. Ada pilihan jualan sentuhan rakyat, dan sekali-sekala ada pula jualan-jualan yang besar yang kerajaan buat termasuklah melalui orang-orang individu tertentu macam Datuk Jamal dan sebagainya, beli ikan dekat RM5 sekilo saja. Jadi dia boleh jual dekat dekat bandar dalam harga RM10 sekilo. Maksudnya boleh usaha-usaha ni dilaksanakan. Tun, kita nak balik sikit dengan GST, yang pengecualian GST. Rata-rata ramai tak dapat keistimewaan ini, tapi baru-baru ni isu pembinaan ECRL. Syarikat daripada China dikatakan mendapat keistimewaan tersebut. Mungkin tu boleh bagi pencerahan berkenaan dengan isu ni. Dia bukan syarikat dapat. Ini pun salah satu salah faham. Dan bila pembangkang tengok rakyat tak berfaham, dikelirukan lagi. Dia sebenarnya syarikat itu hanya mengutip GST bagi pihak kerajaan. Sebab kerajaan dia tak cukai, dia tak kenakan GST terhadap syarikat, peniaga. Melainkan kalau syarikat atau peniaga itu adalah menjadi pengguna. Misalnya kalau kata saya ada syarikat, saya nak hantar orang-orang saya menginap di hotel dan buat kursus di hotel. Yang itu saya sebagai pengguna. Jadi saya bayar GST kepada hotel. Hotel kutip bagi pihak kerajaan. Sama juga macam syarikat ECRL ni. Dia bukan syarikat Cina yang buat ECRL ni, dia mengutip bagi pihak kerajaan. So GST ni nanti akan dipulangkan kembali kepada kerajaan. Jadi pengguna akhirnya adalah kerajaan. Dan dia mengutip bagi pihak kerajaan. Nanti bila projek ni dah siap, yang akan dikenakan GST adalah terhadap kerajaan. Jadi kenapa kita nak panjangkan proses? Sehingga sebab akhirnya sebenarnya kerajaan juga yang akan bayar kepada kerajaan. Yang syarikat ni hanya kutip saja. Yang kedua, projek ni makan masa yang panjang. Dan dia ada loan. Loan ni ada interest dia. Kalau kata kita masuk ambil kira nilai GST, tentu loan tu akan jadi bertambah sikit. Dan akhirnya sebenarnya kerajaan bayar kepada kerajaan. Buat apa kita nak bebankan kerajaan dengan loan yang tak pasal-pasal, sedangkan kita boleh kita boleh kecualikan saja. Adakah benda ini berlaku hanya kepada syarikat Cina ni? Tak. Kebanyakan orang kontraktor yang buat projek-projek kerajaan juga boleh mendapat pengecualian. Tapi kena mohon. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi lah, syarikat hanya mengutip bagi pihak kerajaan. Dan yang akan di-charge adalah kerajaan. Kenapa kita nak panjangkan proses tu? Sebab kerajaan akan bayar kerajaan balik akhirnya. Okey Tun, ini kita cerita pasal kos pengangkutan ni, terutama sekali kos pengangkutan awam, teksi, yang dikatakan dengan GST ni naik sebanyak 20%. Adakah benda ni benar ataupun ia lagi satu strategi untuk mengelurkan rakyat? Yang sefaham saya, kalau pengangkutan tu sebenarnya tidak ada GST.
Dia sebenarnya dikecualikan GST. Yes. Bila dikecualikan GST sebenarnya dia patah balik pada status quo. Status quo maksudnya adalah, so dakwaan yang berada di pasaran sekarang ni merupakan dakwaan palsu atau saya tak pernah nampak saya tak pernah lagi dapat resip kena GST daripada pemandu teksi lah. Cuma mungkin pemandu teksi itu bila dia menyewa teksi dia kena GST. Itu atas servis. Mungkin kes-kes tertentu. Kes tertentu. Tapi dalam kes dikecualikan GST, sebab itu benda yang kena GST sebenarnya lebih bagus sebab dia boleh claim cukai input. Masalahnya bila benda-benda yang tidak dikecualikan GST. Bukan sifar GST benda sifar GST boleh masih boleh claim cukai input. Tapi kalau macam dalam kes yang dikecualikan GST, dia tidak boleh claim. Bila dia tidak boleh claim, jadi macam mana? Dia jadi status quo macam dulu sistem cukai jualan. Maksudnya cukai tadi 6% tadi absorb into harga barang. Jadi dia akan jual bersama dengan cukai tadi. Macam kita beli dekat pasar malam. Pasar malam kan kita tak bayar GST. Kan? Tapi orang yang beli barangan itu mungkin dia bayar GST. Kan? Tapi dia tak boleh claim sebab dia tak kutip GST. Kan? Kita nak beli barangan permainan kanak-kanak. Dia beli mungkin daripada pemborong. Kena GST. So 6% tu dia tak boleh claim sebab dia tak kutip GST daripada pengguna. Tapi 6% tu apa akan jadi? Dia akan jadi macam sistem cukai jualan dulu. 6% tu masuk dalam harga barangan, bila dia markup, itulah yang pergi kepada pengguna. Cuma bezanya apa? Bezanya dulu harga mainan tu 10%. Sekarang 6%. Okey Tun. Manifesto pembangkang nak hapuskan GST, benda ni adakah satu benda yang relevan, realistik, atau adakah ia sesuatu merupakan satu model perancangan ekonomi yang baik untuk negara kita? Hapuskan GST adalah, dia kalau hapuskan GST dia tak janji macam-macam tak apa juga. Masalah dia hapus GST, dia janji nak bagi macam-macam kepada rakyat. Kalau kita tengok model di luar negara, Finland lah misalnya, kadar standard GST adalah 24%. Memang dia boleh bagi pada rakyat macam-macam. Rakyat Malaysia hanya 6%. Nak minta macam-macam Finland memang susah. Sebab itu Singapura pun lama-lama tak tahan. Dia charge 7%. Tapi kalau rakyat dia minta macam-macam, macam negara maju, akhirnya nak tak nak dia kena naikkan kepada 10%. Lebih-lebih lagi macam negara Singapura, dia dah jadi aging society. Ramai warga dia dah tua, memerlukan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik, makanan pun kena bagi subsidi dan sebagainya. Nak tak nak dia kena compensate dekat situ. Dia kena cari lebih income, sebab itu dia kena naikkan kepada 10%. Macam kita 6% sekarang ni memadai untuk kita tampung benda yang kita boleh bagi setiap tahun. Melainkanlah kalau kata rakyat kita minta macam-macam yang macam Finland tu. Itu mungkin kena strategi lain lah. Itu satulah. Dan pembangkang kalau kita tengok, dia menjanjikan macam bulan bintang semua kan. Dan akhirnya kalau kita janji, kita kumpul-kumpul janji ni, negara boleh defisit. Dan bukan sikit dekat 200 bilion. Yang ini yang kita tak nak, sebab kalau kata kita hapuskan GST dan kita tidak ada alternatif percukaian yang baik. Sebab kerajaan ini dia bergantung kepada dua perkara untuk hasil dia. Satu hasil cukai, kedua hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai ni masuklah levy, denda, sewa dan sebagainya lah, pelaburan dan sebagainya. Tapi hasil cukai salah satunya adalah GST. Kalau tak ada alternatif untuk kutipan tadi, cukai jualan dan dimansuhkan, katalah dia nak mansuhkan GST, dan dia janji macam-macam untuk bagi subsidi yang sama. Subsidi minyak nak naikkan sebab nak kurangkan harga minyak, dia nak bagi secara pukal kepada semua rakyat. Itu dah 20 bilion kan. Dia nak hapuskan tol, itu dah ada 40 bilion. Jadi kat mana sumber pendapatannya? Okey, dia nak kembalikan pada SST. SST macam kita sebut tadi lah. Pertama, ketirisan, sebab peniaga boleh tipu cukai jualan. Sebab itu hanya 13 bilion dikutip. Jadi dia kembali kepada, dia ada satu sistem cukai yang efektif dan efisien. Kembali kepada satu sistem yang menggalakkan ketirisan.
Kan hilang pendapatan juga tu. Yeah. Itu satu. Kedua, kembali kepada sistem yang membolehkan peniaga menipu cukai pendapatan. Hilang lagi pendapatan. Dekat cukai kepenggunaan hilang, Yeah. dekat cukai pendapatan hilang lagi. Jadi boleh tak dia tampung hasil negara tu cukup tak untuk menampung banyak benda yang dia janjikan? Saya tak rasa cukup. Sebab itu bahaya sebenarnya janji dia. Janji dia boleh merosakkan negara dan boleh menyebabkan negara defisit. Kalau kita tengok pembangkang di Australia dulu pun, sebelum dia menang, janji macam ni juga. Sama juga. Sama juga. Tapi bila dia mendapat kuasa, dia teruskan juga dengan GST sebab bila dia congak-congak, memang dia tak boleh kembali kepada satu sistem yang tak efisien. Okey Tun, itu pembangkang manifesto of course lah. Nampak daripada pencerahan tu nampak tidak realistik, tidak logik kan. Okey, yang logiknya adakah GST kadar GST 6% tu akan terus kekal atau naik? Kita tengok konteks Kita tengok konteks. Ya. GST diperkenalkan pada tahun 2015. Okey. Kenapa diperkenalkan? Sebab kita mengambil kira ada kemungkinan kita terlalu bergantung kepada hasil petroleum. Okey. Dan kalau berlaku apa-apa pada harga minyak, kita akan kehilangan pendapatan yang sangat besar. Sebab itu pada tahun 2009, kalau kita tengok kebergantungan kepada petroleum lebih kurang dalam 40%. Tapi 2015 Dato' Najib berjaya kurangkan sehingga kepada 13%. Tapi sebelum kejatuhan harga minyak berlaku, kita dah put in place GST. Okey. Sebab apa? Kalaulah berlaku, sekurang-kurangnya adalah sumber pendapatan tambahan. True enough, 2014 harga minyak jatuh. Dan kita kehilangan sebanyak 40 bilion harga hasil negara sebab harga minyak turun. Pendapatan negara hilang 40 bilion. Tapi kita bernasib baik sebab pada waktu itu kadar 6% cukup untuk menampung 40 bilion yang hilang. Sekarang harga minyak dah naik. Yes. Jadi ada kemungkinan besar bahawa GST tidak akan berubah sebab 6% itu sudah cukup menampung pada waktu kita ada krisis kehilangan pendapatan sebab harga minyak turun. Sekarang harga minyak dah naik, okeylah. Tak ada reason nak naikkan pun. Tapi apa reason yang boleh menyebabkan kita naikkan kadar ini? Salah satunya adalah permintaan daripada rakyat yang terlalu banyak. Okey. Kalau kita nak macam-macam, kita kena bersedia untuk bayar yang lebih tinggi. Okay. Macam Finland lah. Kan? Yes, Sebab itu kalau saya sebutkan tadi, dalam masa terdekat ni saya tak nampak kenapa kerajaan nak naikkan GST. Sebab dalam keadaan paling teruk, 40 bilion ringgit hilang daripada pendapatan, pun kita boleh manage dengan 6%. Manage dengan baik Boleh bagi BRIM lagi. Betul. Apa lagi bila harga minyak naik. Saya rasa BRIM pun akan naik sebab harga minyak naik. Dan mungkin kategori pun naik. Ada penambahan lagi. Macam yang dijanjikan dalam manifesto kan. Yes. Satu tambah lagi kepada 2,000. Itu untuk yang bawah 3,000. Mungkin ada kategori 5,000 ke bawah pula selepas ni. Sebab apa? Sebab harga minyak naik. Kita prinsipnya kerajaan tak boleh lagi bagi subsidi pukal kepada semua orang. Sebab yang untung bukan rakyat yang perlu dibela. Yang untung adalah perniagaan, kan? Orang yang ada lori tangki besar-besar, kontainer besar-besar, itu yang untung. Dan yang kedua, orang kaya yang ada kereta besar-besar, kereta banyak-banyak. Mereka yang akan untung. Rakyat di kampung tak untung. Rakyat bawah 3,000 pendapatan tak untung. Mereka biasa pakai kereta bawah 1.3 cc, 1000 cc kan. Jadi kalau kita tengok keadaannya, waktu kita ada duit banyak itu, kehilangan 40 bilion ni, kita ada pendapatan sebanyak berapa 220 bilion. Kita bagilah pada rakyat yang 3,000 ke bawah. Sebab golongan inilah yang patut dibela, RM3,000 ke bawah pendapatan dia. Siapa lagi yang patut dibela? Golongan bujang yang 2,000 ke bawah pendapatan dia. Dan bila pendapatan negara bertambah macam sekarang, sebab itu Dato' Najib berani janji kalau kata BN berjaya dipilih lagi sekali lagi, diberi mandat untuk mentadbir negara ni, BRIM akan dinaikkan sebab dia dah nampak dah harga minyak akan naik. Kerajaan boleh bagi lebih kepada golongan yang patut dibela, yang pertama. Kedua,
ada golongan menengah yang dulu tak dapat dibela sebab pendapatan sikit. Sekarang dah boleh dah dibela sikit dah. Jadi kuranglah kuranglah rukutan orang yang gaji 5,000 ke bawah kan. Okey Tun, mungkin kata-kata terakhir betul saranan Tun kan, terutama sekali berkenaan dengan GST ni Tun. Nasihat kepada rakyat kita di sana, jika mana yang masih belum faham di mana sumber untuk mereka dapatkan pemahaman ini dengan lebih jelas. Pertamanya jangan tertipu lah. Jangan tertipu bahawa kerajaan dengan pembangkang bahawa kalau kata dia jadi kerajaan, dia boleh hapuskan GST, kembali pada SST dan esoknya harga barang akan turun. Tak mungkin. Saya tak nampak sebab saya dah ceritakan tadi daripada segi mekaniknya pun tak mungkin, daripada segi kadarnya pun tak mungkin. Jadi sebab itu dia boleh janji macam-macam tapi akhirnya dia tak boleh janji, dia tak berani pun. Tak pernah dalam ceramah dia berani janji bahawa harga esoknya akan turun selepas dia hapuskan SST. Malah mungkin naik lagi lah. Yang kedua, kalau kita tengok dengan menghapuskan GST ni, kita dah buat cungakan kira dan sebagainya. Kalau kita hapuskan, sebenarnya negara boleh jatuh dalam keadaan yang teruk dan defisit, dan akhirnya boleh ikut keadaan negara-negara yang bankrupt. Jadi jangan kita terpengaruh dengan cerita yang tak betul ni. Dan GST macam disebutkan tadi, mekanismenya bukan untuk untungkan peniaga. Tapi mekanismenya adalah untuk bagi harga yang paling adil kepada rakyat. Sebab apa? Sebab dengan membolehkan peniaga mengurangkan kos produksi dia, kos penghasilan barangan dia. Sebab itu akhirnya sebenarnya rakyat patut lebih untung. Cuma soal peniaga bagi sepenuhnya atau peniaga main-main nak bagi, itu soal yang berbeza. Dan sebab itu kita kena faham bahawa sebenarnya GST matlamatnya baik. Kerajaan daripada segi dasarnya adalah nak beri manfaat kepada peniaga supaya mereka dapat kurangkan harga mereka. Kedua, memberi harga yang lebih baik kepada pengguna, tak bertindih cukanya, tak berkali ganda cukanya, dan harganya sepatutnya lebih rendah kalau kata betul-betul dilaksanakan oleh pengguna. Dan akhirnya hasil itu dapat kembali kepada kerajaan berbanding dulu SST, hasil itu dikaut oleh peniaga masuk poket mereka, yang ini masuk dalam poket kerajaan. Sekurang-kurangnya kerajaan boleh bagi balik pelbagai semangat. Baik, terima kasih Tun kerana sudi bersama kita untuk memberi pencerahan berkenaan dengan GST kita pada kali ini. InsyaAllah seperti apa yang Tun berkongsi kepada kita, GST kebaikannya adalah untuk memberi kebaikan pada semua lapisan, bergantung kepada rakyat untuk memberi kebijaksanaan mereka untuk menilai kebaikan atau keburukan sesuatu perkara atau inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Baik, dengan itu saya Muhammad Rizal berserta kru penerbit Express Persepsi di Express TV. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.